Siapa sangka dari sebuah gudang live yang bising, satu sejarah besar Nusantara tercipta. Aisar Khalid bukan sekadar menjual, tapi dia sedang berperang dengan waktu untuk memecahkan rekod yang mustahil. 5 detik. Hanya 5 detik untuk meraih 1 miliar rupiah. Bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah kisah di sebalik tabir perjuangan yang tak pernah kalian lihat. Sebelum perang harga bermula, Aisar memulakan segalanya dengan keberkatan. Beliau membawa insan paling penting dalam hidupnya, ibunya sendiri. Menjual mukena eksklusif bukan sekadar bisnes, tapi simbol kasih sayang. Aisar sedar, untuk mencapai kejayaan yang luar biasa, restu ibu adalah kunci utama. Walaupun suasana tegang, dia tetap santun melayani ibunya, menunjukkan bahawa setinggi mana pun kita terbang, kaki harus tetap di bumi. Masuk ke segmen yang paling dinantikan, Tablet Advance. Di sini, kita melihat sisi ganas Aisar sebagai jurujual. Dia tak mahu harga biasa. Dia mahukan harga sedekah untuk pengikutnya. Terjadi sedikit ketegangan dengan pihak brand kerana harga yang diminta terlalu rendah. Tapi, Aisar tetap bertegas. Saya mahu semua orang mampu milik. Inilah saat yang menentukan. Jutaan mata memandang, jari sudah bersedia di skrin telefon masing-masing. Boom! Dalam masa cuma 5 detik, angka di skrin meledak. 1 miliar rupiah terjual sepantas kilat. Bilik yang tadi tegang terus berubah menjadi medan sorakan. Aisar sendiri seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rekod jualan peribadinya pecah. Bahkan, ini adalah antara catatan terpantas di Indonesia dan Asia bagi kategori jualan live streaming. Inilah bukti kekuatan komuniti dan kepercayaan peminat terhadap Aisar. Apabila keadaan mula tenang, emosi mula mengambil alih. Kita melihat Farah dan Bilza, dua wanita hebat yang menjadi tulang belakang live ini, akhirnya pecah air mata. Mereka menangis bukan kerana sedih, tapi kerana bebanan berat selama 3 hari 3 malam tidak tidur, akhirnya terlepas. Aisar mengingatkan semua orang, kejayaan ini bukan milik dia seorang. Ia adalah hasil titik peluh pasukan yang sanggup berkorban segalanya. Konten ini diakhiri dengan satu pengajaran besar. Setinggi mana pun puncak yang kita daki, jangan pernah lupa untuk sujud pada Yang Esa. Aisar Khalid menutup malam bersejarah itu dengan sujud syukur yang panjang. Sebuah perjalanan dari usaha keras, doa ibu dan sokongan pasukan yang luar biasa. Tahniah Aisar Khalid atas rekod baru Nusantara.